4 step nak mula simpan emas di akaun GFP Public Gold. Step pertama, daftar akaun ataupun buka akaun emas di Public Gold. Pendaftaran adalah percuma dan tiada sebarang cas dikenakan. Tuan-puan boleh isi info di beg biru jika ingin saya bantu ataupun boleh prefer di profil untuk daftar sendiri. Step kedua, gunakan mobile apps Public Gold. Mudah, semua urusan dalam satu app sahaja. Dan step ketiga, pengesahan akaun. Tuan-puan buat pertama kalinya, boleh login guna nombor IC tanpa disk sebagai username dan password sementara. Sahkan nombor phone tuan-puan di apps Public Gold. Kemudian, step keempat, belian emas pertama. Tuan-puan sebenarnya dah boleh bermula dengan minima serendah RM100 ataupun ikut bajet tuan-puan sendiri. Baki emas akan diupdate selepas selesai belian. Alhamdulillah dah selesai. Tabungan seterusnya, tuan-puan boleh gunakan PG code unik tuan-puan di Public Gold untuk login. Dulu ragu, kini tahu, jom kukuhkan simpanan dengan emas.